Bersatu dikatakan sudah pulih, tapi apakah kemelut di Negeri Sembilan mampu dipulihkan? Semuanya akan dikupas dalam podcast Zaid Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dalam podcast Zaid Ibrahim. Hari ini hari Isnin 27 April. Hari ini apa khabar Tok? Baik, alhamdulillah. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan podcast ini, kita ingin mengajak penonton-penonton podcast ini agar like dan subscribe podcast ini terlebih dahulu. Tok, hari ini kita dikejutkan dengan satu berita yang agak mengejutkan juga, iaitu di Negeri Sembilan Tok, ya. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, iaitu 14 adun UMNO Barisan Nasional mengumumkan menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan kemudian penarikan sokongan itu disokong pula oleh PN yang mempunyai 5 adun. Maknanya dengan keadaan sekarang PS yang tinggal 17 secara otomatis sudah hilang sokongan lah. Sudah hilang majoriti. Maknanya jatuhlah kerajaan negeri. Nampak macam itu. Cuma tinggal lagi sekat petang ni juga MB akan memanggil 17 adun PS untuk bertemu di kediaman dia, dan tak tahu apa punya hasil perjumpaan tu. Tetapi kita merasakan bahawa perjumpaan itu pun dah tak ada makna lah, sebab 14 campur 5 dah 19. So majoriti dah adalah mana. Tapi yang 17 pun mungkin lari juga. Yalah, yang 17 bukan yang 14 lagi. Takut yang 17 tu. Jadi Datuk punya komen tentang kemelut Negeri Sembilan ni. Itulah. Itu saya dah sebut hari itu. Saya kata bila Menteri Besar buat keputusan untuk tidak meneruskan persidangan Dewan, itu telah pun menunjukkan ada sesuatu yang tak kena lah. Sebab pada saya, pada lazimnya Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tidak boleh diprorog ataupun ditutup untuk beberapa masa tanpa emergency ke ada darurat tertentu. Dia tak boleh nak suka-suka kita nak tutup. Jadi bila Menteri Besar buat tutup Dewan tu, itu menunjukkan ada masalah lah. Dan ini terbukti hari ini lah, bila kita dengar berita bahawa Dewan telah pun, ataupun kerajaan Negeri Sembilan ini telah kerajaan minoriti lah nampak. Majoriti sudah minoriti. Minoriti dah 17 tu kan. Dan yang 17 pun mungkin tak sokong ada tu. Mungkin ada yang lagi 17 tu. Dia biasalah dalam sistem kita ni, lari-melari itu biasa. Jadi ini berarti pilihan raya di Negeri Sembilan tak lama lagi lah. Kan? Jadi saya harap begitulah. Saya pun harap ada pilihan raya sekali dengan Melaka sekali lah. Cepat lah. Kita ni ada kerajaan yang lemah di peringkat negeri dan di peringkat pusat. Jadi baiklah. Tapi suatu yang saya agak terkejut lah, bila UMNO Barisan Nasional tarik sokongan daripada PH. Saya ingat mereka ni kawan rapat, setia. Seperti Au dan Tebing. Sekarang tak ada. Tebing dah runtuh tak? Tebing dah runtuh. Jadi saya pun terkejut juga. Saya kata, kalaulah UMNO BN boleh lari daripada Anwar, maknanya pilihan raya umum besok pun boleh lari jugalah. Dalam arti kata lain, Zahid pun boleh lagi daripada Anwar lah. Maknanya Zahid, ini satu perkembangan yang saya langsung tak sangka. Petunjuk yang baik lah. Petunjuk yang bagus lah. Bagus lah. Saya memang tak suka UMNO masuk PX ni. Sampai saya sokong dulu. Tapi saya mahu melihat UMNO ni bebas. Buat dasar sendiri, buat keputusan sendiri. Ini macam ikut pak turut ni, saya tak suka lah. Tapi walau bagaimanapun, usaha apa yang berlaku di Negeri Sembilan ini, kalaulah betul dilaksanakan ke kemuncaknya, maka jatuhlah kerajaan PH. Dan kalau ini berlaku, maka PH dengan UMNO BN akan hancur hubungannya. Jadi election pilihan raya akan datang is a free for all. Orang putih kata free for all. Siapa nak lawan. Ini satu perkembangan yang baik. Tok, kalau kita lihat tidak lama selepas UMNO mengumumkan dia menarik sokongan terhadap Menteri Besar Negeri Sembilan dan PS ni,
tiba-tiba datang sokongan daripada PN. Maknanya sekarang dia dah ada majoriti lah. Walaupun dia belum umum pelantikan kerajaan baru sama sekali. Adakah Datuk melihat bahawa di Negeri Sembilan ini satu bentuk permulaan kepada kerjasama BN dan PN dalam konteks yang lebih luas, macam di negeri-negeri lain ataupun di pusat dalam PRU akan datang? Oh, sudah tentu. Dia bila kita buat satu masakan dan menu ni disukai ramai. Sedap. Sedap. Kita nak masak lagi lah. Kita nak masak lagi lah. Sama ada pasal kita acuan tu dah ada. Ya. Dan telah terbukti. Resepi pun dah ada. Resepi dah ada. Dan nampaknya terbukti orang suka lah. Orang ramai suka. Jadi kalau ini berlaku di Negeri Sembilan, seperti saya kata tadi lah, besar kemungkinan lah BN UMNO, kalau mereka solo lah, janganlah pergi sama dengan Anwar mereka solo betul, dan dapat kerusi yang cukup, mereka boleh bergabung dengan kumpulan PN ni. Ya, PN ya. Maka saya rasa ini mungkin berlaku. Ya. Dan kalau ini berlaku, satu era baru. Bukan sahaja kepada MACC akan jelma. Sekarang ni kita ada era baru MACC. Ada kerajaan baru. Kita akan ada kerajaan pusat baru. Dan kerajaan negeri baru juga di tempat-tempat tertentu. Ya. Saya rasa kalau BN dengan PN bergabung, Pahang jatuh. Ya, betul. Tentu jatuh. Ya. Perak jatuh. Lepas tu kalau dia bekerjasama di Melaka, Negeri Melaka jatuh. Johor jatuh. Federal tunggu masa lah. Federal tu tunggu saya lah. Itulah rumusan saya, huraian saya, dan saya rasa ini satu perkembangan yang agak menarik, dan ramai rakyat menunggu-nunggu ini. Apa susulannya? Apa susulannya? Ya. Tok Dak, sebelum ni kalau kita ingat lah, kalau siapa yang mengikuti podcast ni, Datuk beberapa kali sebut mengenai tsunami Melayu. Tapi nampaknya apa yang berlaku di Negeri Sembilan ni permulaan kepada ke arah tu ya. Kalau macam contohnya selepas ni di Negeri Sembilan, dia bertukar kerajaan, bertukar pula pakatan tu bersama pula PN dengan BN di Pahang, lepas tu di Perak, lepas tu dia bekerjasama pula PR Melaka, lepas tu terus ke Federal, maka tsunami Melayu tu akan menjadi kenyataan. Harap kadang-kadang ramalan saya ni bagus juga. Ramalan ni kerana ia diasaskan kepada apa yang kita lihat. Orang Melayu ingin melihat perubahan, kestabilan. Tapi kalau nak cakap saja tak guna. Kita kena buat satu keputusan bersama lah. Dan jika kita betul-betul berusaha ke arah itu, maka saya rasa kekuatan orang Melayu ni ada lagi. Cuma dia tak tahu guna je kan. Dia suka bercakap banyak, dia kerja tak ada. Inilah masanya kita betul-betul salang. Dia tahu salang. Salang lah. Salang tu maknanya kalau kita silap. Cantas lah. Kita cantas dan kita pegang kuasa balik. Barulah kita sedap cakap, nak buat itu, nak buat ini kan. Ini kuasa pun tak ada, masih berebut. Tapi tu untuk salang lebih besar ni, dia perlu ada keberanian daripada Zahid lah. Sebab Negeri Sembilan dah berani. Tapi Zahid kena betul-betul berani lah selepas ni. Zahid ni kalau bagi dia Perdana Menteri, dia berani. Dan bagilah dia, PN cakap bagilah Zahid. Yalah, apalagi pun dia sudah nombor 2 kan, timbalan Perdana Menteri. Saya takutnya nak berebut ni susah ni Melayu ni. Dia nak berebut siapa nak jadi Tengku Bendahara, siapa nak jadi Tengku Puteri, siapa nak jadi Tengku itu dan ini, Tengku Laksmana. Ini dah sejarah Melayu dululah. Ini yang berkelahi. Kalau kita dapat selesai ni siapa jadi ketua, selesailah. Bagi Zahid, pada saya lah, kalau Zahid ni nak jadi Perdana Menteri dan PAS PN setuju, tapi janganlah setuju gitu aja. Bersyarat lah. Mesti ada susunan. Bagilah Zahid. Tapi sekarang tu saya rasa kerjasama PN dengan BN ni dia lebih mudah. Sebab PN sekarang diteraju oleh PAS, bukan lagi diteraju oleh Bersatu. Kalau Bersatu mungkin dia ada masalah sikit lah. Mungkin dia pun nak jadi ketua. Begitulah. Saya rasa PAS ni dia lebih fleksibel, lebih bermurah hati lah. Kau ambil lah. Yang penting kita dapat kerajaan, kita dapat tepikan DAP dulu, macam itulah. Saya rasa PAS sekarang sudah tentunya lebih kuasa daripada dulu lah. Kerana dia pengurusi kan. Dia pengurusi PN. Jadi
Kalau begitulah, saya rasa Radin, yang mustahaknya selesai Negeri Sembilan cepat-cepat. Ya, cepat. Jangan lambat-lambat. Ya, betul. Jangan lambat-lambat. Betul. Dia cepat jatuh negeri, maka jatuhlah Melaka. Jatuhlah satu. Tinggallah Johor seorang. Ya. Johor pun jatuh juga. tapi Johor ni dah UMNO dah. Apa yang bimbangkan? Kan? Yang mustahaknya, politik sekarang ni telah pun nampak gayanya bertukar dengan begitu radikal. PAS dan BN boleh bersama. Ini satu perkembangan yang luar biasa dan saya alu-alukan. Tapi tu kalau semua orang ingatlah, Datuk dan kita Pokkan ni dah lama kita mencadangkan penyatuan BN dengan PN ni kan. Sebelum ni lagi kita yalah memanglah, tapi mudah-mudahan sampai akhirnya jadi kenyataan lah. Mudah-mudahannya politik kita ni lebih stabil lah lepas ni. Lebih fokus. Ya. Kita jangan silat banyak sangat. Saya selalu cakap politik Melayu ni banyak silat. Silat terlalu banyak. Bunga silat. Masa saya dulu di kampung-kampung ni, apa-apa program, orang kahwin ke, orang tunang ke, mesti ada silat. Bunga-bunga silat lah. Bunga. Dan saya masa kecil lagi saya dah bertanya-tanya, apa pasal lama sangat bunga-bunga ni? Bila nak tekam? Tekam tak juga. Tak juga. Dia silat bunga. Tekam tidak. Jadi saya nak Jadi saya nak Negeri Sembilan ni jangan bunga-bunga lah. Ya. Jangan bunga-bunga, jangan umum je. Tikam. Ambil kuasa. Macam tu lah. Tapi saya rasa tu bila MB Negeri UMNO, pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin ni, dia juga adun petang, dia juga ahli Parlimen Jelbu. Apabila dia dah dapat sokongan daripada PN 5, dia dapat 19. Saya rasa dia dah boleh umum dia akan bentuk kerajaan baru. Saya rasa dia dah boleh umum sekarang. Boleh lah. Supaya sebab lah. MB belum letak jawatan lagi, patutnya secara teknikalnya patut dia dah letak jawatan. Dia nak jumpa ni dulu lah. Anwar dulu lah. Dia jumpa DP ataupun DP lah. Dia nak jumpa geng-geng dulu lah. Brother, kita ni dah nampaknya kurang kursi sekarang. Apa nak buat ni? Saya terpaksa lah letak jawatan. Kan? Mungkinlah itu elok jugalah beritahu. Elok kan? Okeylah kita. Tapi itu satu perkembangan baik. Okey. So kita harap Negeri Sembilan ni akan berakhir dengan satu benda yang positif, yang lebih baik untuk rakyat dan negara keseluruhannya. Okey tu. Yang kedua kita nak bercakap pasal SPRM tu. SPRM. Baru ni diumumkan bahawa ketua pengarah SPRM yang baru telah diumumkan, iaitu Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dia akan memulakan tugas pada 13 Mei. Dia ialah bekas Hakim Mahkamah Tinggi. Datuk punya komen sikit pasal ketua KPSPM yang baru ni, sebab ada juga orang kata kenapa dipilih orang yang dah dekat umur 70 sedangkan Azam Baki baru 62. Tok komen sikit tu. Saya dah komen banyak dah. Saya bukan komen saya tu bukan tertumpu kepada orang tu. Saya tak kenal Halim ni walaupun dia bekas hakim. Saya selalunya tahulah. Biasa kita betul. Hampir tak pernah dengar betul. Majoriti orang hampir tak pernah dengar. Saya tak kenal dia. Tapi saya tidak tumpukan komen saya kepada orang tu. Saya tumpukan kepada proses pemilihan dia. Sebab kita selalu berkata banyak benda tak betul dengan MBCC ni. Tak ada transparansi lah, kuasa yang terlalu banyak lah, terlibat dengan gangster lah. Banyak orang mati, hilang dari bawah kesihatan dia. Banyak benda buruk kita dengar daripada MSCC. Jadi saya merasakan sepatutnya Perdana Menteri nak pilih pengganti ni mengambil kira lah perubahan dulu, perkara-perkara yang timbul oleh rakyat ni, perkara yang tidak puas hati rakyat ni tentang MSCC, ketuanya, penglibatannya dalam bisnes dan sebagainya. Jadi sepatutnya nak cari pengganti itu mesti ada orang yang mampu mengubah. Dan sepatutnya Perdana Menteri memilih orang setelah berbincang dengan mungkin ada ahli parlimen, select komiti mana-mana, senarailah berapa orang, 3-4 orang, bincang dengan umum. Ini kelebihan dia orang ni, ini kelebihan orang ni. Barulah rakyat rasa
penglibatan mereka itu dalam mencari perubahan ini, dalam mencari ketua baru ini. Mereka merasa terlibat. Saya merasakan sepatutnya Perdana Menteri ambil cara begitu, ambil pendekatan lebih terbuka supaya kita dapat seorang yang mempunyai pengalaman dan kebolehan sesuai dengan hasrat perubahan besar ini. Tiba-tiba bangun pagi kita tengok umum dah, orang pun bukan muda. Saya tak ada masalah dengan orang tua ni, saya sendiri pun lebih tua, tapi saya merasakan dengan tugas yang kita harapkan, orang yang banyak tenaga, yang masih lagi kuat, yang mempunyai fighting spirit untuk mengubah MBCC. Tapi saya tak nampak calon yang dipilih ini mempunyai ciri-ciri itulah. Tak nampak. Satu lagi tu yang orang sebut juga tu ya. Mereka sebut daripada sejak 2009, sejak SPRM dijadikan Suruhanjaya, dia Peguam pernah yang mengetuai SPM ni, Al-Latifah Khoya, lepas tu siapa yang daripada Peguam Negara tu, Zulkifli Ahmad. Tetapi belum pernah seorang hakim mengetuai SPM. Dan ramai orang mengatakan bahawa hakim ni dia tidak arif tentang siasatan, tentang begini. Dia cuma arif baca fakta, buat keputusan. Jadi ini juga menjadi pertikaian saya tengok. Ya, memanglah. Dia menjalankan tugas dia nak pilih hakim. Kalau nak pilih hakim pun, pada saya lah, misalnya dulu tahun 80-an dulu, Tun Razak pernah melantik Harun Hashim seorang hakim sebagai pengarah atau ketua. Masa tu dia tak panggil MACC, masa tu dia panggil BPR, dipanggil Badan Pencegah Rasuah. Badan Pencegah Rasuah. It's a body lah. Tapi kita kena ingat, Harun Hashim sebelum dia jadi hakim pun, dia banyak pengalaman dalam semasa dia bekerja dengan Peguam Negara punya pejabat tu. Dia banyak mengenai penglibatannya dalam siasatan, undang-undang jenayah misalnya. Pengalaman dia dalam begitu. Kerana peguam ni, hakim ni, dia banyak cabang, banyak dia punya specialization. Kepagangan ni lah. Jadi kalau kita specialize dalam hal satu ni, ataupun kita hanya tahu dalam membuat kes-kes civil misalnya, kita tak akan mengetahui cara nak menyiasat kes-kes serius yang terlibat dengan MACC punya kes lah. Kes-kes yang melibatkan wang haram, melibatkan penyeludupan, teroris, dan financial fraud, macam MBI, nipuan kewangan. Dia dia kena orang yang specialist dalam itu. Yang saya peliknya, takkanlah dalam MACC itu badan yang begitu besar, bangunan yang begitu tinggi, cantik, dan bajet yang beratus juta, takkan tak ada seorang manusia yang mempunyai kebolehan untuk ganti Azam Baki. Apa sahaja kita perlu ambil orang luar? Ini saya pun heran. Saya rasa mesti ada deh. Azam Baki itu seorang yang kita dengar. Tapi banyak lagi pegawai bawah ni pun dia ada timbalan dia 2 ke 3, tak silap saya. Timbalan ke dia punya pengarah siasatan pengarah ini, walaupun dia bawah sikit boleh buat naik. Kalau dia pun ciri-ciri, kalau dia terbersih, dia tak terlibat dengan ni. Yang kita cari orang luar semata-mata kerana dia tahu undang-undang. Dia belum tahu lagi undang-undang ni pun dia tak tahu lagi. Kita tak tahu. Kalau dia buat kes aksiden misalnya, mana dia tahu pasal kes jenayah ni, kes kewangan ni. Dia banyak cabang dia kan. Jadi kita nak tahu, kita tak yakin. Saya tidak, dengan penjelasan Perdana Menteri itu, saya tak langsung, saya tak puas hati lah. Dia kata dia nak orang yang ada pengalaman undang-undang. Ramai deh. Kawan-kawan saya ada 50 orang itu. Lepas tu dia nak orang yang tak ada bisnes. Saya pun tak ada bisnes. Banyak tak ada bisnes. Saya tak ada bisnes, duit pun tak ada. Kadang-kadang telefon kawan-kawan dekat UMNO lah, tolong sikit, tapi tak jawab pun kan. Maklumlah kita dah tak ada apa sekarang ni kan.
Jadi kalau nak cari orang yang tak ada bisnes, orang yang tak ada duit, bekas bergurau, patut pilih saya lah. Kan? Tapi tak juga Anwar ni. jadi sebab itulah saya rasa elok dalaman tu, dalam MACC sini, ini seolah-olah kita tak iktiraf MACC ni. Ya. Apa pun kesilapan Azam Baki, apa pun kelemahan dia, apa pun pertuduhan terhadap dia, okay, you want to, tapi dia dah puji Azam Baki pagi tadi. Kan, Anwar, dia kata bagus orang ni. Kalau bagus, apa saya berhenti? Sambung lah. This is what I don't understand. Dia kata Azam Baki lah pemimpin pengarah yang baik. Then you continue lah. Sebelum ni pun dia pernah sebut, dia kata tiada KP SPM seberani Azam. Siasat orang besar-besar ni. Jadi tapi kalau tak, janganlah buat. Dan kalau nak buang Azam, dah buang Azam, pilihlah orang dalaman MACC tu, Dan banyak yang saya percaya orang yang betul, yang berani buat perubahan, yang berani tangkap orang besar, jerong-jerong besar, yang berani tangkap pegawai-pegawai PM misalnya. Jadi saya tak faham keputusan ini, keputusan yang saya rasa nak menunjukkan kerajaan ini nak jatuh lah. Saya rasa bukan Datuk tak faham, ramai lagi rakyat Malaysia pun tak faham. Satu perkara lagi yang saya rasa cukup menarik juga ialah apabila diumumkan KPSM baru ni, selain daripada Rafizi pada hari yang sama tu dia buat himpunan tangkap Azam Baki, DAP pula yang merupakan parti terbesar dalam kerajaan perpaduan ni, dan dia melalui pengurusi dia Gobind Singh Deo, dia meminta KPSM menyiasat dua perkara berkenaan Azam, iaitu mafia korporat dan pemilikan saham Azam. Jadi dia kata KPSM baru mesti menumpukan kepada dua aspek ini. Jadi adakah Datuk menyangkakan selepas 13 ini akan berlaku KPSPRM akan bekas KPSPRM? Tak ada lah. Itu harapan Gobind semua tu, harapan palsu lah. Harapan cakap, harapan politik lah. Ya. Mana boleh. Kalau orang yang nak ganti Azam ni, nak siasat Azam, Anwar tak lantik lah dia. Kita common sense. Dia tak ada. Kita tidak akan dapat melihat apa-apa perubahan dalam MACC. Malah saya rasa mungkin MACC akan menjadi lebih lemah daripada dulu. Dulu memang betul, walaupun ada unsur-unsur yang saya sebut tadi, tak puas hati tentang Azam dan tapi ada juga tindakan-tindakan dia yang saya nampak berani tangkap sana tangkap sini, cergas. Kita pujilah. Kita jangan lupa banyak juga kes-kes lah pun diselesaikan ataupun cuba diselesaikan. Tapi whatever lah, kalau kita nak MACC ini terus dinamik, terus cergas, terus dapat membela kuluhuran undang-undang di Malaysia ini, kita nak ketua baru kita tu orang yang ada pengalaman. Itu yang saya timbulkan. Betul berperanan lah. Untuk nak mainkan peranan itu, dia mesti ada pengalaman. Pengalaman, keberanian semua dah. Kalau tak ada pengalaman, dia tak tahu nak buat. Beranilah. Dia tak berani. Jadi tak apalah. Kalau desakan DAP ni, katalah desakan DAP ni sampai masa beberapa bulan akan datang tidak dilayan oleh Perdana Menteri, adakah Datuk jangka DAP akan keluar daripada kerajaan seperti mana dia janji sebelum dia akan buat putusan pada Julai? Mungkin dia akan buat sebelum Julai? Dia gitulah. Dia kalau jatuh Negeri Sembilan, dia keluar dulu. Dia keluar lah. Dia Negeri Sembilan ni tempat Anthony Loke. Ya. Tempat bos dia. Dan bos sebenar DAP adalah Anthony Loke, bukan Gobind. Jadi kalau Negeri Sembilan jatuh, ini satu tamparan kepada DAP. Dan question is, apa DAP nak buat lepas ni? Nak pertahan Anwar ke? Itu menarik juga tu. Apa dia nak buat? Nak pertahan Anwar di mana? DAP nak pertahan Anwar di Melaka? Dia nak pertahan Anwar di Perak. Jadi mungkin di Penang. Itu pun belum tahu. Jadi pilihan kepada DAP untuk terus bersama-sama Anwar ni makin sempit lah pada saya.
Jadi ini membuatkan DAP akan berfikir 2 kali 3 kali dan fikir 2 kali terus 3 sokong kali untuk terus sokong atau lari. Mungkinkah Tok DAP ni kalau dipikir kalau berlaku lah kerjasama PN dengan BN ni makin kuat dia put offer dia aku pun nak join jugalah kerajaan kamu ni, bawa lah aku sekali, bawa lah kami sekali. Mungkin DAP akan buat macam tu? Saya rasa di Negeri Sembilan belum. Di federal mungkin. Di federal. Di federal Den, siapa nak buang menteri-menteri ni Den? Sayang tak ni. Sayang lah. Saya rasa di Negeri Sembilan mungkin tidak. Kerana apa DAP buat pun takkan tukar. Tapi kalau di federal besok, saya rasa DAP mungkin bersama-sama PAS dan PN. Jadi menteri ni tu, mana tak seronok tu. Saya ni kisah dulu lah, ada seorang bekas menteri besar lah. Dia diceritakan oleh driver dia. Ketika kereta dia masuk kampung, dia masuk cermin gelap sikit lah. Dia tak ada dalam kereta tu. Driver dia buat kereta. Orang kampung tabik tu. Tak ada dalam kereta. Jadi mana tak seronok jadi menteri tu. Orang tampak kereta pun orang tabik tu. Tapi saya punya kereta tak ada orang tabik ni. Saya punya kereta tak ada orang tabik. Tak ada gelap pun. Tak ada gelap. Okey tu, lagi satu tu isu yang saya rasa yang menarik juga ialah 2 hari lepas Sabtu ialah bila Bersatu selepas kita seperti mana kita tahu dia mengalami krisis dengan perpecahan dengan Hamzah keluar, pecah Hamzah keluar semua sekali, beberapa orang keluar semua sekali. Dia mengadakan convention di Selangor baru ni dan saya nampak kehadiran tu cukup ramai lah. Dan Muhyiddin sendiri mengatakan bahawa Bersatu sekarang sudah pulih. So Datuk saya pun ada tengok juga video tu. Datuk betul lah kata yakin bahawa Bersatu sudah pulih? Saya tengok gambar tu, yalah ramai orang di Selangor ni kan. Dan dia kata dia dalam ke arah untuk menawan negeri Selangor dan memenangi Putrajaya. Wah. Saya rasa mungkin bersama-sama dengan PN lah. Dengan sama-sama dengan BN lah. Mungkin saya rasa Muhyiddin tapi sama ada Muhyiddin nak bagi kat Zahid tu saya tak tahulah kan. Tapi kalau dia boleh bagi kat Zahid saya rasa boleh kan. Boleh pakat lah. Benda ni tak payah berkebun. Pasal Azmin ada situ. Azmin ni pintar orangnya. Dia pandai atuk. Saya nak telefon dia pun tak ada. Saya tak ada nombor. Yalah, dalam PKR sebelum ni ramai yang orang sebut. Orang kata Azmin yang mencatur segala ni. Sebab Anwar banyak dalam jail dia kata. Saya nak telefon Azmin juga ni kan. Mana tahu kita dapat tompang sikit. Selit-selit sikit kan. Saya bertanya seorang kawan penyokong Bersatu lah tapi dia ni di Kelantan. Dia kata kekuatan yang Muhyiddin kata pulih itu pulih ni sebenarnya pulih daripada pucuk pimpinan aja. Daripada cabang, daripada cawangan tu. Tapi daripada bawah ni dia kata orang dah tak ada yakin dengan Bersatu ni. Itu kata dia lah. Tapi mungkin step yang seterusnya lah. Mungkin lepas ini Azmin dan Muhyiddin akan terus berkempen dan terus mendapat lagi banyak sokongan. Itu mungkin lah. Jadi tapi ini semua satu perkembangan yang bagus lah. Kalau kita tengok, kalau ada pembangkang kuat, maka itu bagus untuk rakyat. Sebab dalam demokrasi ni kalau kerajaan aja semua cakap betul, semua orang takut dengan kerajaan, tak ada siapa nak bela rakyat. Betul. Jadi sebab itu pembangkang perlu dinamik, perlu cergas, perlu lantang, perlu dan sentiasa kuat. Sentiasa kuat. Jadi kalau Muhyiddin nak kuatkan Bersatu, itu satu usaha yang baik lah. Dia akan otomatik menguatkan PN juga dia akan menguatkan. Tapi kalau dia kuat daripada PAS macam mana ni? Tapi itu saya rasa tak jugalah. Saya rasa bila sampai satu peringkat nanti dia orang boleh tolak ansur lah. Memanglah politik. Sebab dia orang ni matlamat dia orang nak ketepikan kerajaan yang ada sekarang, nak tolak DAP macam itulah. Saya rasa dia orang boleh ke arah untuk bekerjasama dan saling betul ansur lah. Tapi kalau saya lihat sekarang ni politik di Selangor lah. Di Selangor ni sebenarnya perpecahan dalam parti kerajaan ni pun kuat ni. Maksud saya DAP sendiri pun tak kuat sangat. Saya nampak dengan kawan-kawan cerita orang-orang Cina sendiri pun dah bosan dengan DAP ni. Jadi takkanlah DAP dapat menang semua. Dan PKR kita tahulah masalah PKR kan.
takkanlah fikir solid semua kawasan. Jadi dengan adanya pergolakan seperti ini, saya rasa tidak mustahil. Tidak mustahil. Selangor sendiri pun mungkin jatuh. Jadi ini exciting time lah. Ini masa yang cemerlang, cukup menarik lah. Yang menarik dalam segi politik. Dia beza di Selangor itu antara PN dengan PS ni 7 kursi. Itu ketika itu BN bersama dengan PS. Tapi kalau BN bersama dengan PN, saya rasa gelombang tu akan jadi lain. Dia akan jadi lain. Saya rasa dia orang Cina kata sap soy menang tak? Kamu pandai cakap Cina sekarang. Saya rasa Selangor pun pergolakan politik begitu besar. Boleh menggugatkan kerajaan sekarang. Dan sebab itu saya rasa mungkin dalam masa seminggu dua ni kita boleh lihat lah apa. Sebab dalam masa seminggu ni kita akan lihat apa jadi Negeri Sembilan. Dan ia menentukan apa jadi di Melaka. Ke Johor selepas itu negeri lain. Jadi nampaknya kita boleh lah. Tapi tu di Selangor ni ada orang kata bahawa untuk PN itu berjaya bahawa dia mesti diterajui oleh Azmin. Sebab Azmin ni dia ada dengan strategi, dengan dia faktor duit dia ada. Menteri besar dulu. Tapi dia dah letak jawatan pengurusi PN. Adakah kerana itu maka Muhyiddin dia kata dia dah tulis surat kepada PN supaya Azmin dilantik semula sebagai pengurusi PN, mana untuk tujuan memungkinkan kemenangan itu dapat dicapai. Yalah, saya rasa seperti dia cakap tadi lah, dia orang boleh bincang semua ni apa keputusan dulu lain Jadi isu sekarang ni siapakah yang boleh memenangkan PN dan BN dan di Selangor. Jadi kalau dah ada sepakat tu, katalah Barisan Nasional pun sokong Azmin, katalah walaupun tak direct kan, maka PAS pun akan ambil kira semua tu. Jadi PAS pun mungkin kata tak apalah bagi Azmin lah. Yang mustahilnya mereka cukup kursi untuk jadi kerajaan. Itu yang lebih mustahil. Jadi saya rasa possibility itu, kemungkinan itu tinggi. Jadi kalau tidak Azmin pun lah saya rasa possibility itu tinggi juga. Sebab kekuatan yang di kerajaan sekarang ni lemah. Makin hari makin lemah. Saya nampak nak ganti siapa? Amiruddin tu kata nak tukar jadi menteri besar. Nak ganti dengan siapa? Tak ada. Tak bunyi. Tak ada yang ada tokoh lah. Tak ada. Jadi saya pun rasa kekuatan PKR pening juga Anwar ni. Kan? Jadi dia tak fikir nak tukar menteri besar, kita tukar kerajaan lah. Saya rasa kita tukar kerajaan. Itulah tsunami sebenar. Okey, Ren. Okey tu Terima kasih lah datang. Terima kasih. Jadi maknanya perkembangan-perkembangan yang kebelakangan ini ialah menjurus kepada perubahan dan pertukaran kerajaan dan kita harap mudah-mudahan ia akan menjadi kenyataan Okey tu. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.